Assalamualaikum dan selamat malam viewer. Saya nak kongsi satu pengalaman saya. Pengalaman saya ni, kalau awak rasa nak terasa ke apa, bagi cadangan lah. Pengalaman saya ni, kalau ikut dari segi umur muda sampai ke umur dah tua dah kita ni, saya pernah merasa, saya pernah dirasai, saya pernah macam-macam duga. Orang kata hidup ni kita kena terus care juga, walau kabur-kabur apa yang berlaku. Periknya untuk meneruskan hidup, tapi apakah daya. Duga itu mari dengan secara tiba-tiba sampai jatuh duduk. Tapi saya bangkit dengan orang kata semangat, dengan rasa bangga diri, dengan semangat tu lah kita bangkit dengan semangat jati diri. Kalau ada orang bagi semangat, dia tak pernah rasa. Orang bagi semangat, orang tak pernah rasa apa saya alami atas diri kita. Sebenarnya atas diri kita, benar kita nak bangkit ni bukan atas diri orang lain. Kalau kita buat kerana diri orang lain, kita tak rasa ada ikhlas. Biar diri kita ni dicabar. Duga dalam hidup ni bukan mudah kita nak hadapi. Kita kena sabar, reda, pasrah ke apa yang berlaku. Pahitnya hidup ni boleh dikatakan lumpuh lah. Nak kata tercabar, memang tercabar. Nak rasa dicabar, memang dicabar. Apa komen anda? Apa reaksi anda setelah anda melihat video ini? Saya hanya kongsi pengalaman peliknya hidup saya. Kongsi apa yang berlaku, kongsi segala apa yang telah saya lalui, kongsi segala-galanya atas diri awak lah. Awak nak rasa diri awak kuat, awak kena lawan. Ke mana-mana pun kita kena lawan. Apa kita buat ni, kalau kita tak lawan, lah jadi lemah semangat. Ni orang kata saya bawa kereta ni sambil menikmati keindahan jalan Kelantan pun semakin hari banyak berubah. Kelantan lah ni banyak berubah sikit. Tidak macam dulu dah, ada perubahan lah orang kata. Kita kena tengok dari sudut perubahan yang kita tengok. Nak lahir ke jati diri yang kuat, kita kena ada daya. Malam ni orang kata ke hujan lah sikit. Biasalah, hujan ni satu rahmat nak masuk musim dia. So kita kena standby lah. Kau kena sabar, kena standby. Tapi jalan kering ni, hujan tadi dia hujan di Kota Baru. Hujan di basah ni, hujan di Kota Baru. Hujan Kota Baru. Malah tak hujan, nampak jalan kering molek tu. Tak berapa nak hujan kalau petik tadi, nampak kan jalan mana. Ya tepat-tepat juga nak hujan ni. Pada-pada dah tepat tu hujan, ni tak hujan. Tengok ada tempat lah. Mungkin sini tak hujan. Oh lapar perut dah. Cerah perut dah. Bercerah perut. Saya doakan semoga anda ni murah rezeki dan dilepahi. Yang mana support tengok video saya ni, saya doakan semoga anda murah rezeki dan dilepahi segala rintangan ke dugaan tu hadapi dah dengan cabaran yang penuh. So yang mana orang kata berbisnes tak berbisnes, yang bekerja tak bekerja, yang mengganggu tetap mengganggu. Okey, kita nak mula ke perjalanan kita ni. Maknanya kita nak balik lah orang kata. Nak balik lah. Habis jual dah ni, kita nak balik rehat.
Nak balik beristirahat pula orang kata. Ya. Okey, terima kasih dah.